Gang sakit, lepas tu macam nak kencing kan. Itu macam sakit tak boleh tahan. Ya, dah 3 tanpa sekali dia sakit, macam tarik dah macam tu. Ya. Saya ingat saya lebih baik saya tak mau hidup lagi lah. Betul-betul saya fikir macam tu tau. Sakit memang itu macam sakit. Saya mau panggil kawan tolong pun susah. Dah tengah malam pukul 1. Kalau budak-budak tak hal lah. Saya boleh kuat-kuat, boleh menyidik. Tak apa. Ini kan orang dah waktu tidur. Saya sendirilah. Tak boleh buat apa lah. Saya sana pusing. Duduk tak boleh. Jalan tak boleh. Tidur tak boleh. Langsung apa macam pun saya tak boleh kurangkan itu. Betul-betul kuat sakit. Lepas ni pagi-pagi dah pukul 7-8 saya baru ingat, saya cari baru ingat abang saya call panggil pergi klinik. Dia cuma tahan sakit, injection tahan sakit je, lain tak ada. Saya minum ubat pun tak boleh kurang apa pun tak ada. Sama juga. Baru ni lah kopi saya minum kopi ni baru rasa kira okey. Saya minum sekali memang dah keluar dah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Apa kan? Okey, Assalamualaikum. Boleh cerita sedikit pengalaman apa macam mana boleh guna ini produk? Boleh. Siapa nama? Syarif. Ya. Jadi? Syarif bin Munaf. Saya sebelum ni kan, sebelum sakit tu kan saya 2-3 hari lepas kaki saya kebal sangat tak boleh tahan. Ya. Tapi saya tak tahulah apa masalah. Saya sapu minyak, pakai sarung. Itu 2-3 hari lepas tu, tiba-tiba pukul 1 malam dia sakit sini. Macam nak berak. Saya pergi toilet, tak keluar. Kencing tak boleh, nak buang air besar tak boleh. Sakit pinggang teruk. Sampai pagi saya tak boleh tahan. Lepas tu saya panggil abang ni, dia bawa pergi klinik. Saya pergi ke klinik, dia bagi injection. Okeylah, mungkin dia cuma tahan 1 hari je. Besok pagi sama juga sakit balik. Ya. Saya lagi pergi sekali, 2 kali. 2 hari terus saya pergi. Dia bagi ubat pun sama juga, tak ada apa masalah. Tak boleh apa tu kurangkan sakit tu. Lepas tu abang ajar saya pergi beli kopi ni lah. Saya pergi beli kopi dengan abang ni. Lepas tu makan, lepas makan dia buat 1 cawan bagi saya minum. Saya sudah macam rasa sudah okey lah. Badan tu dah ringan sikit. Lepas minum tu? Lepas minum lah. Kopi apa boleh tunjuk kah? Boleh. Oh, ini kopi lah. Ya. Okey, kopi okey. Rasa macam okey sikit lah. Sudah ringan, apa tak ada apa. Sampai balik sini sampai petang pukul 6 lebih baru start ada sikit-sikit rasa sakit balik. Okey. Lepas tu saya lepas makan, saya minum 1 ni, kopi 1. Lepas tu Lactoberi 2. Lactoberi. Itu 2 saya minum. Lepas tu saya terus 2 habis kan. Sakit tu memang tak kurang. Lepas tu kencing tu sampai 3-4 botol besar macam ni dia keluar. Sebelum tu susah mau kencing? Susah mau kencing. Memang saya sakit. Saya tak boleh tahan sampai pagi. Saya tak boleh tidur. Lebih kurang 6:30 pagi dia baru jatuh. Nampak bunyi dia krong. Saya ingat apa benda saya tengok tu ada macam batu lah. Dia kecil tu jatuh dalam botol tu. Bila dah keluar tu, perut, pinggang, apa semua terus hilang. Tak ada apa lagi. Lega? Dah, memang lega dah sekampai sekarang ni saya sudah okey lah. Ya. Baru saya minum sekali tau. Itu pun baru minum sekali saja. Dia sudah macam ni. Tapi sekarang saya mau jaga barang diri sendirilah. Saya lagi mau minum hari-hari. Nak tengok kalau habiskan pun saya panggil abang orderkan apakah. Saya minum lagi lah. Kalau tak, saya sendiri saya tak tahu mana mau cari ubat ni kan. Tak boleh lah. Nasib baik abang ajar saya minum ni. Okey, memang okey lah. Kopi ni memang okey, memang bagus. Anda boleh berak kan sekarang? Boleh. Sekarang semua okey dah. Macam dah biasa dah. Ya, memang dah biasa dah okey dah. Tak ada apa masalah lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya.